sebenarnya ingin menegurlah kepada pihak kerajaan. Saya rasa dalam rang undang-undang yang nak dibentangkan begitu banyak pindaan yang dibuat, kanun keseksaan, lepas tu nanti akta bermula dengan potas semalam, yang mana kita cuba bulldoze dalam masa beberapa hari ini. Saya percaya bukan saja seorang peguam pun menghadapi, kita pun memerlukan masa untuk meneliti akta-akta seperti ini. Jadi saya pun merasa heran kenapa kita nak segerakan sangat benda ni semua. Seolah-olah kita merasakan kalau tak buat benda ni seolah negara kita dah terancam dengan teroris ini. Jadi ini menyebabkan, bagi saya, dia akan menyebabkan kemungkinan apabila kita tidak mempunyai masa dengan preparation yang cukup, dia akan menyebabkan perbahasan kita gini di sini pun nanti dalam keadaan kelam kabut. Apatah lagi semalam apabila kita berbahas tentang pota semalam, kami telah memberikan banyak input kepada pihak sebelah sana dan kebanyakan tidak dijawab dengan baik. Lepas tu dibuat sampai pukul 2-3 pagi ni, menyebabkan menteri ambil jalan mudah. Sabar dulu, saya akan tunjukkan, jangan takut. Sabar. Kalau nak bangun, tak payah nak biru-biru ni tu. Tak, saya nak katakan memang pihak BN ni, kita orang dekat luar nampak perbahasan antara Pakatan Rakyat dengan BN jauh beza langit dengan bumi. Bukan masalah sombong, ini masalah realiti, masalah yang menunjukkan bahawa memang Barisan Nasional ini tak ada mempunyai kemampuan untuk memahami benda ni semua. Gunakan sentimen semata-mata, gunakan emosi semata-mata. Ini menyebabkan, ini berbahas ke apa ni? Ini berbahas lah. Tak boleh begitu. Berbahas, janganlah mengatur orang. Ini bukan berbahas namanya. Sekarang yang buat ni orang tau, bukan binatang. Iyalah, sebab itulah kita kena kata orang yang buat. Semua ni apa hal? Kalau binatang buat, saya tak marah. Yang buat WhatsApp ni orang. Ini bukan orang Islam tu. Yang kita nak kenakan hukuman ni orang, bukan binatang, bukan monyet dekat setiu. Jangan Islam macam ni. Ini bukan pegangan Islam. Ini macam kewaris, kumpulan kewaris. Orang. Ini tak boleh. Ini kenapa dalam dewan ini kita kena kata lah betul. Kita bagi ruang dulu dengan cara baik. Okey. My point is that akta kita nak bangkitkan. Spang ini dua yang bangun. Boleh bagi jalan. Nanti buat dulu. Tak bagi jalan. Ini tak ada kan. Tak apalah, saya hormat peraturan mesyuarat. Ya. Apa yang saya nak tekankan, okey, semalam kita telah apa ni, luluskan pota. Cuba kita lihat akta ini. Akta ini kalau saya baik ibaratkan, kita menebarkan apa ni, dia punya jaring tu terlalu luas, sehingga kan orang-orang yang sebenarnya mereka ini memang bukan teroris, tapi mereka akan jadi mangsa kerana akta ini telah melebarkan jaring itu begitu luas. Saya nak tengok, cuba lihat mana-mana yang setiu tu. Cuba lihat section 130B JB. Cuba tengok. Setiu mungkin boleh faham. Whoever has possession, custody or control or B provide, display, distribute or sells any item associated with any terrorist group or the commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 7 years or with fine, and shall also be liable to forfeiture of any such item. Okay, in this section, item includes publication, visual recordings, flag, bendera, banners, emblem, insignia, and any other things displaying symbols associated with a terrorist group, terrorist act, or ideology of a terrorist group. Kalau kita pecahkan satu persatu ni, dekat sini saya berpuluh-puluh kesalahan, nampak macam 130 nampak kecil, tapi kalau kita pecahkan, kita dissect tu, dia akan melibatkan kat sini dia berpuluh-puluh kesalahan. On this section alone, kita boleh menggunakan pertamanya, whoever has possession any item associated with terrorist group, satu salah. Whoever has custody or control, satu salah. Banyak. Possession simpliciter, possession sendiri, possession saja tanpa ada niat pun boleh kena. Contohnya kita ada terpegang bendera yang kita tak tahu itu pun kumpulan teroris,
tiba-tiba kita pegang dalam seksyen 139B ni boleh kena. Kalau kita setakat memiliki benda tu kena dibicarakan, okey lagi. Bicarakan kat sosma, okey lagi. Masalah dengan adanya seksyen ini, dengan wujudnya pota, kerana kesalahan itu kita boleh tangkap tanpa bicara. Konsekuennya jelas. Sebab tu saya kata tadi, jangan terburu-buru. Apa yang terburu-buru sangat? Mungkin kita rasa, kalau kita tak terlibat, apa kita takut? Bukan masalah kita. Mungkin yang akan terlibat nanti anak kita, saudara kita, kawan kita yang kita tak tahu. Dia tahu dia ni budak innocent. Yes, mohon. Tanya. Tak ada? Nak duduk? Okey. Sebab itu bagi saya tak perlu kita terburu-buru. Kenapa? Sebab dengan kita wujudkan pota ini, kita tidak boleh jamin apabila mereka melakukan kesalahan ini, mereka akan dibicarakan. Sebab dengan adanya pota itu bermakna kita boleh gunakan kesalahan ini dan kita tangkap di bawah pota. Ini yang kita takut. Apatah lagi sekarang dah jelas dah, sebelah sana ni banyak dah memungkiri janji. Besok mungkin kita akan lihat pula pindaan pada atas sultan. Mula-mula janji nak hapuskan atas sultan, lepas tu tak hapuskan. Lepas tu tangkap pula, bukan tangkap orang-orang BN, tangkap orang-orang daripada Pakatan Rakyat, dia juga rakyat biasa cakap dan boleh interpretkan sedisius tendensi. Lepas tu sekarang nak buat lagi satu pindaan pula, nak masukkan kesalahan baru, dan sampai pula dan nak ada pula nak letakkan satu kesalahan undeniable, seolah-olah kesalahan sedition satu kesalahan yang amat serius sampai kita tak mau bagi bail. Bayangkan kalau orang didakwa, tiba-tiba dihukum, dipenjarakan kerana tak boleh bail, tiba-tiba dapati tak bersalah, dia dijalankan hukuman. Sedangkan function ataupun fungsi bail itu adalah to secure attendance. Maknanya saya nak katakan Barisan Nasional ini, apa sebenarnya kamu buat ni? Apa yang kamu nak capai ni? What you are doing? Setiu bangun, kamu sebagai hakim, where is your conscience? Mana hati kamu? Mana kamu punya ni? Nak muncul cakap dengan elok tak boleh ke? Boleh, ini elok-elok ni. Cakap biar ada hemah sikit, adab tu ada. Langsung tak ada adab ni masalahnya. Apa ni kamu ni masalahnya? Saya bukan nak bertanya, saya nak beritahu saja ni. Kalau dalam peraturan mesyuarat beritahu tak ada, yang ada soal. Kalau nak mencelah soal, kalau nak tahu kita pergi kedai kopi. Saya bercakap ini sebab saya tahu benda ini akan open to abuse. Kita tak boleh jamin benda ini semua tak akan open to abuse. Kalau kita betul-betul nak memerangi teroris, okey. Kalau kita bangun, please bangun. Cakap pembebel macam itu bukan orang jantan tu. Okey, selamat bagus. At least jangan karam. Walaupun tak pandai tapi dia nak bangun. Okey. Ya, sila speaker. Ya, saya ingat tadi saya malah nak bercakap. Tapi bila dengar sepah cakap merapu, saya terpanggil lah. Sebab dia tak berapa pandai. Yalah. Ya. Apa hari bising ke belakang ni? Nak dengar. Yalah. Tak ada soalan, tak apalah. Okey, orang lain. Yalah, saya nak tanya lah. Okey, tak. Dia saya dengar yang pertama tadi. Semalam kata sampai pukul 2:30 pagi, kata Barisan Nasional ni tidak mau menepi realiti, tidak mau menerima kenyataan. Betul ke? Siapa yang tidak mau menerima realiti dan kenyataan? Dah 5 kali undi kalah, nak undi lagi. Siapa yang tak mau menerima kenyataan? Inilah dia cakap tak sedemikian. Itu sampai 2:30 pagi. Kemudian yang kedua nak tanya ni, ini undang-undang. Kalau semua orang mematuhi undang-undang seperti bahawa rukun negara, kerana letak undang-undang kita dah luluskan, mengapa kita buat? Sebagai contoh, kalau kita tahu pakai baju yang ada karikatur Nabi sebagai contoh, boleh ke kita pakai? Boleh ke kita pakai sampai dekat depan ni Paris? Itu sampai berbunuh-bunuh isu dia sebab karikatur Nabi. Ini yang Muhammad kena, ini roh kita memahami undang-undang ini. Kalau dah undang-undang kata tak boleh lah. Itu undang-undang. Tapi kadang-kadang ada juga kata budaya, ada satu kata provokasi. Katalah ada perhimpunan PAS, kami BN datang ramai-ramai pakai baju BN,
apa akan berlaku? Salah ke? Ini kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun. Tiba-tiba pimpinan PAS kami BN pakai baju UMNO, kita pergi dengar amai-amai kat situ. Jadi kecoh tak? Mesti jadi kecoh, kerana kita seolah-olah membuat provokasi. Sama lah ini undang-undang ini. Jadi kalau kita ikut peraturan undang-undang, tak ada masalah. Masalahnya pembangkang tak ikut peraturan. Adil 6 tahun bercara kat mahkamah, 14 lawyer pun kata tak adil lagi. Masa bila nak adil? Ikut cakap dia, baru adil. Inilah dia. Okey dah. Dia ada satu lah orang katakan, ada orang, seseorang ni bila dia diam, kita ingat dia ni mungkin tak pandai kot. Dia cakap confirm tak pandai. Soalan saya tadi, apa yang dibangkitkan itu, bagi saya dia faham tak apa yang dia cakap tu. Saya nak tengok saya nak baca tadi sekarang tadi kata dalam seksyen 7307B ni, kalau kita tahu tentang ilmu penafsiran undang-undang ni, whoever has possession, dia tak kata whoever voluntarily ke willfully, dia tak ada. Maknanya kalau dalam undang-undang dia kata tidak perlu ada mens rea. Mens rea ni faham tak? Saya rasa faham. Mens rea ni maknanya ada niat. Sebab dalam undang-undang dia bisa ada mens rea, ada actus reus. Ada kesalahan-kesalahan ni yang dipanggil dalam undang-undang ni strict liability. Untuk makluman apa ni sekarang, strict liability ni maknanya we don't have to prove mens rea. Masalahnya budak-budak ni kadang, contoh budak-budak boleh, anak kita mungkin kita kat sini kita tak mahu anak kita terlibat dengan teroris group, teroris act dan sebagainya, tapi dengan tak sengaja mereka ini mungkin kadang-kadang Facebook kan dan sebagainya, berdasarkan apa diatur dalam 310JB ni yang begitu wide, begitu luas dia punya pemakaian undang-undang ini, dia boleh terkena pada semua orang, termasuk innocent bystander, sesiapa saja. Ini yang kita khawatir. Mungkin kita tak buat, mungkin kita pun tak sokong teroris, tapi orang-orang yang mungkin jadi mangsa ni tak boleh kita ketepikan. Sebab itulah saya pun heran kenapa kita masukkan banyak sangat dan mudahkan pula untuk ditahan. Bayangkan, publication include all written, pictorial, printed matter, everything of a nature similar to written or printed matter, whether or not containing any visible representation or by its form, shape, bentuk pun, in any other manner capable of suggesting words or ideas, or any audio recording, and every copy, translation, reproduction, or substantial translation or reproduction in part of in whole thereof. Mana ada orang kampung yang faham? Kita nak faham dia pun sakit kepala. Silap kena migraine nak faham dia ni. Tiba-tiba saya nak katakan, kalau ini kita luluskan, bermakna kita menjadikan semua rakyat Malaysia ni berpotensi untuk ditangkap di bawah seksyen ini. Semua, bukan seorang, semua. Okey, silakan. Lalu ada Sepang. Kalau macam ni, saya rasa pihak polis pun tidak ada tak cukup kaki tangan nak tangkap semua. Sebab terlalu ramai sangat yang tak faham macam ni, dia buat macam ni, dia fikir-fikir macam ni, semua pun tangkap. Jadi saya rasa apa yang berlaku ialah dia akan pilih-pilih orang lah nak tangkap. Dan saya beritahu yang paling mudah untuk ditangkap ialah pembangkang je lah, kerana itu yang paling vokal. Apa pendapat Sepang? Ya, sudah. Baik, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Sepang. Saya nak beri tumpuan kepada apa yang disebut oleh Sepang tadi, iaitu bila ada pindaan ini, lepas tu dikaitkan pula dengan rang undang-undang POTA itu, maka inilah yang menjadi masalah, ya. Dan inilah mungkin orang tak perasan malam tadi bila dia bahas, bila orang ada CD ke, ada dalam majalah ke, yang ada unsur-unsur nampak macam seolah-olah ada hubung kait dengan pengganas, terus ditahan, terus di-charge bawah POTA, tak ada perbicaraan, maka dengan begitu mudah, ya, seseorang itu akan dapat disabitkan kesalahan terlibat dengan pengganas, sedangkan mungkin seperti mana yang disebutkan tadi, dia hanya innocent bystander. Inilah implikasinya apabila takrif kesalahan itu begitu luas,
Lepas itu prosedur perhakiman dan keadilan itu begitu mudah untuk disabitkan kesalahan dan tidak menjamin keadilan. Inilah gandingan di antara 2-3 pindaan dan rang undang-undang baru ini menunjukkan bahawa satu suasana yang begitu mencengkam dan begitu tidak menjamin keadilan itu boleh berlaku. Ini saya minta Sepang komen sekali. Yang kedua, saya pun naik letih dengar Tanjung Karang ni, saya nak Sepang beritahulah keadilan itu dijamin berdasarkan tempoh masa perbicaraan. Kita buat lagi panjang tempoh masa perbicaraan, maknanya lebih adil lah. Ataupun adakah keadilan itu dinilai berdasarkan pada penghakiman, the written judgment, walaupun kiranya ada tempoh perbicaraan 1 tahun sekalipun, tetapi written judgmentnya jelas, menunjukkan bahawa keputusan hakim itu adalah adil, maka rakyat akan beranggapan justice has been done and has been seen to be done. Tapi kalau tempoh perbicaraan ni 20 tahun sekalipun, tapi akhirnya bila keluar written judgmentnya merapu, orang macam Saiful Buhari boleh dikatakan seorang saksi yang adil dan kredibel walaupun kenyataannya bercanggah-canggah, maka adakah dengan itu rakyat akan menganggap bahawa keadilan itu telah dilaksanakan dan jelas kelihatan terlaksana? Kita kena berikan kefahaman pada Tanjung Karang. Kita gunakanlah, tak apalah pasal dia merasakan diri dia seorang peguam yang hebat, dia memahami undang-undang dan sebagainya. Kita gunakanlah ruang ini untuk memberikan sedikit kesedaran dan kefahaman kepada dia, bahawa keadilan itu bukan bergantung pada tempoh perbicaraan. Keadilan itu bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh hakim, yang dijelaskan sebab-sebabnya dan alasan-alasannya dalam written judgment yang boleh dibaca dan boleh dinilai oleh rakyat jelata. Apa pandangan Sepang? Yang Sepang kita hadkan 20 minit, masa tinggal 3 minit lagi, kerana Yang Amat Sepang telah memberikan laluan yang banyak kepada bagi saya 3 besar yang lain. Saya hari ini saya nak bagi peluang lebih banyak boleh. Tapi saya tak bagi peluang lagi selepas. Terima kasih Sepang. Dalam undang-undang pindang ini dikatakan sesiapa yang ada apa-apa barang berhubungan dengan kumpulan penganas ini boleh telah melakukan kesalahan. Ini sangat berbahaya kerana kita tahu ada penyelidik, pensyarah dan juga ahli-ahli politik yang terutama ahli-ahli parlimen mesti memahami siapa pengganas ini. Kalau kita melalui internet ataupun ada apa-apa bahan bacaan berkenaan dengan kumpulan pengganas ini, kita pun telah melakukan satu kesalahan, dan ini sangat berbahaya. Ini bermaksud kita tidak boleh mengetahui apa-apa tentang kumpulan pengganas ini. Adakah ini satu perkara yang sihat? Memang kita nak tahu saja, tidak boleh menjadi satu kesalahan. Setuju tak Sepang? Oleh kerana ramai sangat yang bertanya tu, saya pun dah lupa soalan tu. Tapi tak apalah. Saya cuba tentang yang dikatakan oleh Pasir Putih, Shah Alam dan juga Berwas. Okey. Tadi kata oleh Pasir Putih tentang adakah lepas ni polis banyak kerja. Kalau ikut apa yang digubal ini, sebenarnya memang ni lah. Memang apabila kita create new offence, bermakna a new work. Bila new work, bermakna new duty, new apa, bermakna new cost. Benda-benda ni, setiap benda yang kita siasat ni, dia melibatkan cost. Bukan kita ingat bila kita siasat gitu je, dia melibatkan duit rakyat. Jangan kita ingat bila kita introduce new law, new offence ni benda tak ada apa-apa. No, law ni ada kaitan dengan ekonomi juga. Bila kita create new offence, bermakna kita mungkin nak investigate benda baru ni, dia memerlukan new teknik, memerlukan new equipment dan sebagainya. Jadi maknanya dia tak boleh lepas daripada cost. Jadi jangan kita ingat bila kita ubah undang-undang ni, tak ada apa-apa. No, dia menyebabkan implikasi yang besar. Okey. Jadi tentang apa dikatakan, bagi saya
yang paling kesilapan yang paling nampak jelas yang dilakukan oleh Barisan Nasional, with due respect, ialah merasakan apa saja masalah berkaitan dengan terorisme ini selesai dengan law, undang-undang. Saya peguam, pucung peguam, saya percayalah undang-undang ni tak boleh menyelesaikan masalah banyak. Kalau kita betul nak pergi kepada masalah menyelesaikan masalah terorisme ni, dia mesti empowerment tu oleh police force itu lebih patut kita tumpukan lebih. Macam mana kita boleh empower dia sampai ke peringkat mereka boleh mempunyai teknik yang sophisticated dan sebagainya, yang mereka boleh gunakan untuk memerangi terorisme ni. Dan lebih malang lagi, di depan saya ada sebuah buku saya bawa sebenarnya tujuan nak bahas Al-Islam wal Qanun Dawli Al-Islam Insani, Dirasatul Muqaranah. Ini adalah Islam dan juga kanun antarabangsa. Dalam buku dan ada cerita tentang perbandingan antara undang-undang terorisme ini. Dia ceritakan masalah dalam buku ini ialah masalah sampai di dunia sekarang ini, definisi terorisme tu tak satu lagi. What is meant by terrorism? Peringkat dunia ni masih lagi tak dapat capai satu permuafakatan. Apa sebenarnya terorisme? Sebab kadang-kadang bagi Amerika, mereka adalah teroris. Bagi orang tempatan pula, mereka ni adalah golongan mungkin pembela ke, golongan teror dan sebagainya. Jadi ini apabila kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, masalah definisi itu tak settle, kita akan menghadapi masalah untuk memerangi terorisme. Sebab belum. Okey. Jadi kita akan menghadapi masalah kerana bagi orang Amerika juga, orang Amerika kata dia teroris, tapi bagi orang tempatan dia hero. Jadi bila mereka anggap dia hero, mereka akan jadikan, ambil gambar dia, tampal kat poster, buat baju dan sebagainya. Adakah kerana mereka itu tak mereka ni sokong? Tidak, kerana mereka merasakan mereka ni ada jasa dan sebagainya. Jadi ini masalah kita. Sebab tu kalau kita terus buat law, kita jadikan kesalahan pula memiliki bendera, baju, simbol semua ni satu kesalahan, kita akan ada masalah. Percayalah kita ada masalah. Everybody will be subject to this abuse. That very innocent. Waktu gajah. Sikit gajah. Cukup lah. Kalau yang Muhammad Sepang dah tak berminat, saya minta yang Muhammad saya okey, dah lepas ni nanti baju bahasa dekat Yogyakarta boleh ni. Jadi saya nak katakan bahawa dengan wujudnya POTA semalam ini dan dengan kita mewujudkan seksyen-seksyen baru ni yang ada dalam keseksaan tu, sebelum ni dah ada keseksaan, kita dah pindah masukkan kesalahan ni, kita masukkan pula kesalahan baru dan kita buat seksyen-seksyen ini dalam keadaan begitu luas dia punya implikasi dia, dan dia punya jaringan tu boleh ibarat macam pukat tunda, dia boleh kena semua orang. Jadi saya risau ini mungkin menyebabkan ramai orang yang tak bersalah akan dikenakan tindakan ini. Dan apabila kita bayangkan kalau kita ditahan sampai berapa tahun bawa POTA, tiba-tiba lepas 10 tahun kita dapati mereka ni tak terlibat pun, ketika tu macam nak repair balik tu macam mana? Irreparable. Jadi inilah yang patut kita fikirkan. Sebab tu saya tak nampak ada keperluan. The best way kalau parlimen nak selesai ialah kita buat select committee, both parties. Kita tak bayar semua orang, kita pilih parlimen yang ada mungkin yang kita rasa boleh guna, kita yang boleh ada kepakaran untuk duduk semeja, kita bincang benda ni. Dah sampai masanya saya parlimen Malaysia ni kita ubahlah style. Dah sampai masanya Barisan Nasional ni tak perlu rasa apabila kita buat undang kita mesti luluskan whatever our sequence. Mana kita rasa kalau kita kalah kita rasa macam kita malu. No, baru ni bila ketum tidak ditolak, kami tak rasa ini kejayaan Pakatan Rakyat. Bagi kami ini kejayaan menunjukkan kita semua dah mula ada satu perumuatan. Patutnya kita berasa syukur benda itu, bukan kita rasa Barisan Nasional kalah. Sampai dekat kini kata sebab Sepang yang last cakap, Sepang minta tarik balik, sekarang ini pas it's a personal glory for Sepang. No, I want to reiterate, no, bagi kami it's not personal glory, because kita fikirkan mangsa yang mungkin akan dijadikan tahanan-tahanan yang tidak bersalah. Ini yang kita risau. Terima kasih. Saya jumpa Yang Menteri.